Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga ucapan selamat pagi kita titipkan untuk rakan-rakan pendengar kita yang terus setia bersama kami di ruang udara Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kembali kita di pagi ini untuk sama-sama kita ikuti rancangan tarbiyah bersama dengan tetamu kita yang berbahagia Profesor Dr. Muhaya Muhammad, pakar transformasi diri yang merupakan juga pakar mata, pakar lesik. Assalamualaikum Prof. Alhamdulillah. Sihat kita Prof ya? Syukur pada Allah. Syukur Alhamdulillah. Dan insyaAllah Prof bersama kita pada pagi yang penuh dengan permai ini, bersama-sama kita sekali lagi insyaAllah berkongsi ilmu bersama dengan yang berbahagia Prof. Tajuk perbincangan kita hari ini, transformasi diri dengan kecerdasan emosi. Cukup menarik sekali untuk sama-sama kita kongsikan pada pagi yang indah ini. Dan sebagai mukadimahnya, silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ni yang baik hati dan para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah saya pilih topik ni hari ni sebab saya rasa kebanyakan daripada kita, apa saja impian kita ialah untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu sebahagian besar daripada emosi kita. Dan kalau kita fikir betul-betul, yang membezakan kita dengan haiwan ialah kita ada akal, kita ada emosi. Haiwan, dia akal pun tak ada, emosi mungkin emosi paling rendah yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan, emosi marah. Mungkin kasih sayang sedikit pada anaknya. Tetapi kita alhamdulillah sebagai makhluk Allah, insan di dunia ini, Allah kurniakan kecerdasan akal yang boleh menentukan emosi kita, yang emosi kita itulah menentukan tindakan kita, dan tindakan kita itulah menghasilkan hasil kehidupan, ataupun apa yang kita buat itu yang kita dapat. Jadi saya bercakap tentang kecerdasan emosi, saya nak mulakan dengan kata-kata ini. IQ ialah intelligent quotient, mendapatkan kita sesuatu pekerjaan. Tetapi EQ ataupun emotional intelligence kita menentukan sama ada kita naik pangkat atau tidak. Betul tak ni? Bila kita pergi interview, kenapa nak ambil kerja orang panggil interview? Orang tidak hanya kalau tengok dekat sijil tu, kita nampak IQ dia berapa, A dapat apa, CGPA sebagainya. Tetapi kita panggil juga untuk temu juga untuk menilaikan kecerdasan emosi dan bahasa badan dan sebagainya. Dan selalunya banyak orang dia masuk pekerjaan, mungkin dia ada kriteria IQ mana untuk requirement ini. Tetapi perhatikan, orang yang naik pangkat, orang yang dapat bekerja dengan baik, selalunya sebab EQ mereka tinggi, iaitu kecerdasan emosi. So kita banyaklah di barat sana, dia kata ada authority macam David Goleman dan sebagainya, emotional intelligence, working with emotional intelligence, itu banyak kita boleh baca. Tapi saya nak kaitkan kecerdasan emosi ni, kalau boleh kita nak nampak dua aspek. Yang pertama, cerdas emosi, pertama kita kena kenal emosi kita dulu. Yang kedua, kita boleh membaca emosi orang. Kalau kita faham dua ni, most of our kehidupan akan senang. Sebab manusia kebanyakannya bertindak kerana emosi mereka. Saya nak bezakan antara kecerdasan emosi dengan orang kata awak ni emosional sangatlah. Kan banyak kita orang perempuan kata awak ni emosional, seolah-olah emosional tu satu benda negatif. Tidak. Sebab cuba Nik fikir macam ni. Cuba Nik bayangkan, cuba ingat satu memory di mana Nik sangat happy, cepat dapat. Kan? Terus nampak. Pasal apa? Pasal peristiwa itu dikaitkan dengan satu emosi yang sangat kuat. Begitu juga semalam saya berjumpa seseorang, dia kata dia tak boleh maafkan orang tu. Kenapa? Sebab orang itu menghina ibu saya. Maknanya masa dia dengar orang tu hina mak dia, emosi dia sangat kuat. Maka memory itu melekat. Nampak ya? Okey. Bererti saya nak jelaskan di sini bahawa emosi satu komponen yang penting dalam manusia yang tidak boleh dipendam gitu saja, tetapi kita mesti pandai channel emosi itu untuk membuatkan kita melakukan sesuatu yang positif. Maka dari situ kita lihat dari segi Islam pula, dia kata apa? Yang menentukan seseorang manusia ialah hatinya.
Dan di manakah kita rasa emosi ni? Tentunya hati kita. Sebab itu bila kita bercakap tentang transformasi diri melalui hati, kita tak kata transformasi melalui akal. Sebab kalau akal saja, banyak orang tahu ni, tetapi tak buat pun. Tetapi hanya dengan emosi baru kita mahu. Mana kita mahu dengan apa? Bukan dengan akal ni, mahu dengan hati, dengan emosi. Dan bila kita mahu, maka kita akan lakukan. Tetapi kadang-kadang orang tak buat sebab tidak ada disiplin. Sebab tu tidak boleh carry on. Kalau dia nak jadi orang baik pun, kadang banyak gangguan syaitan dan sebagainya. Dan saya nak sebut di sini, banyak orang ada cita-cita, tapi mereka tak capai cita-citanya sebab mereka tidak menggunakan langkah-langkah yang sepatutnya kita lakukan untuk mencapai sesuatu. Saya nak tanya di sini, kita yang dengar ni mungkin dalam kereta, mungkin dekat pejabat dalam bekerja. Berapa orang daripada kita bangun pagi, pasang niat yang betul? Sebab dalam Islam pun mengatakan semua amalan, hadis 40 pertama, semua bermula dengan niat. Dan bila niat itu kita gabungkan dengan emosi yang kuat. Contohnya macam ni. Banyak orang dia nak sesuatu. Dia kata, saya nak mungkin nak beli rumah untuk keluarga saya. Diam situ je. Lepas tu tak dapat-dapat ni. Untuk kita dapat sesuatu, pertama kita mesti spesifik. Saya nak rumah macam ni di mana untuk keluarga saya. Nombor 2, pasang niat. Pasang niat, insya-Allah saya nak rumah macam ni untuk saya ibadah, untuk selesa keluarga saya, supaya menjaga aurat dan sebagainya, ada ruang yang untuk lelaki dan perempuan, apa-apalah. Kemudian kita mesti letakkan apakah emosi yang kita rasa kalau kita dapat benda tu. Bila kita tak ada emosi ni, untuk dapat tak apa, tak dapat pun tak apa. Sebab tu banyak orang, awak nak apa? Tak kisah, apa pun boleh. Ini bahasa-bahasa orang yang akan dapat apa dia hendak. Asal sikit, tak kisah. Apa-apa aja boleh. Tak kisah. I okey, apa semua okey. Mana orang-orang ni, dia orang tidak intens. Kita sepatutnya mesti spesifik. Macam kita orang Islam, apa kita nak ni? Ya Allah, ya Tuhanku, saya nak jadi akhlak ahli syurga. Kalau kita seorang isteri, saya nak isteri macam Sayyidina Khadijah. Seorang yang cantik, kaya, baik, keturunan, menyayangi suami, semua. Cuba kita punya benchmark, kita nak dia macam mana. Kemudian kita punya intent macam tu. Lepas tu kita ada emotion yang bestnya kalau saya dapat capai macam tu, tentu Allah sayang saya, suami saya sayang saya, orang. Maknanya kita letakkan emosi yang positif. Jadi bila kecerdasan emosi ni penting, kita mesti faham bahawa emosi penting untuk kita mendapat sesuatu. Dan kita menjadi magnet diri. Magnet diri kita ni bergantung pada emosi kita. Saya sebut macam ni. Pernah tak kita ni, kalau kita nak marah dengan pekerja kita tu, dia buat kesilapan yang sama, berapa kali cakap dia buat benda sama juga. Sebab apa ni? Sebab kita associatekan marah kita tu dengan dia, maka image kita dengan dia tu mesti marah, maka magnet kita dengan dia benda tu yang sama. Jadi sebentar tadi alhamdulillah saya dapat jumpa Syekh Muhammad Yahya Syukur, di mana saya mengikuti beliau. Memang dalam YouTube pun dia punya preach, kasih sayang, love. Jadi kecerdasan emosi saya nak sebut hari ni ialah orang yang paling cerdas emosinya ni ialah dia menentukan dalam jiwa dia hanya ada unconditional love, kasih tanpa syarat. Di mana kalau kita beriman kepada Allah dan Rasul dan hari kiamat, maka dalam jiwa kita tidak ada emosi lain, hanya kasih sayang. Nik bayang, kalau kita sayang pada semua makhluk Allah, kita akan rosakkan tak? Kita akan kecilkan hati orang tak? Kita akan marah tak orang kita sayang? Kita tak ni. Nombor 1, emosi yang bagus, yang patut kita cerdas. Apa emosi kita? Yang pertama, nak tahu tentang diri kita. Yang kedua, emosi hormat pada orang. Yang ketiga, emosi menghargai orang lain. Masalah kita ni, saya perhatikan, saya pun samalah, kadang kita ingin dihargai, tidak suka menghargai. Dan yang keempat ialah emosi murah hati, rasa belas kasihan. Tengok orang lemah pada kita, penuh belas kasihan. Maknanya mungkin orang lebih pada kita, kita hormat. Orang yang kurang pada kita, kita hormat,
apa yang dia boleh buat, dan juga sifat belas kasihan. Jadi kita automatik nampak orang tua, orang miskin, kanak-kanak, orang sakit, semua penuh dengan belas kasihan. Dan hadis kita tahu, siapa yang menziarah orang sakit, 70,000 malaikat mendoakannya. Dan maksud hadis juga, kalau kita ziarah orang sakit, suruh orang tu doakan dia, sebab orang sakit doa dia sama macam doa para malaikat. Saya baru dengar hadis tadi Ustaz baca. Jadi perhatikan, kita ziarah orang ni pasal apa? Pasal benci ke pasal kasih sayang? Kasih sayang. Maknanya kita pergi, dan dalam golongan pada mahsyar pun orang berjumpa berpisah kerana Allah. Kita sayang orang kerana Allah. Maknanya bila kita identify emosi kita ni, maka kita faham emosi orang, maka kita boleh berinteraksi manusia dengan komponen yang sangat besar, emosi yang datang daripada hati. Banyak orang guna akal, sebab tu dunia membangun menggunakan akal, tetapi kalau kurangnya hati, maka berlakulah apa yang berlaku sekarang. Wallahualam. Saya baik, cukup menarik sekali perkongsian kita pada pagi ini, transformasi diri, kecerdasan emosi ya. Dan tentu ada beza dalam kecerdasan minda dan juga kecerdasan emosi, kerana emosi itu melibatkan perasaan dan sebagainya. Jadi emosi itu juga melahirkan sesuatu yang positif dan juga negatif, Prof, ya. Jadi macam kita nak imbangkan kedua-duanya. Senang saja. So kita identify emosi yang saya dah sebut yang positif tadi, kasih sayang, hormat, murah hati, menghargai, belas kasihan. Ya, itu yang ada. So, Nik bayang, kalau kita ada macam tu, kita akan tenang tak? Rasa best, rasa seronok. Kalau rasa nadi kita akan tenang saja. Tetapi kalau emosi yang negatif, apa dia? Yang paling tak bagus ni. Marah, dengki. Marah. Sebab itu salah satu maksud hadis, apakah amalan paling baik? Jangan marah. Bila marah, kita dendam. Bila dendam, kita benci. Bila kita benci, kita dengki. Khianati. Dengki. Kemudian kita tamak. Kan tamak ni semua nak kita saja. Kemudian yang saya takut sangat ni, kita ni takut selain daripada Allah. Emosi takut bagus, tetapi takut pada Allah dengan penuh takut dan berharap itu bagus kita dengan Allah kan. Tetapi kita ni banyak takut selain daripada Allah. Apa kita takut ni? Takut orang kata, takut sakit, takut mati, takut ditinggalkan, takut miskin. Ni perhatikan, apa yang kita takut, kalau kita fokus, itulah yang akan datang. Banyak seperti orang terlampau risau tentang sesuatu, benda tu yang berlaku. Baru ni orang jumpa saya, dia sakit mata. Dia kata, Prof boleh jangan sebut. Betul lah Prof, saya baru sebut kat isteri saya, nanti saya jangkit, besok terus saya jangkit mata. So perhatikan, doktor mata yang cek orang, Tuhan berapa tahun doktor yang orang you cek mata tu, doktor tu kena tak sakit mata, Tuhan izin. Sebab bila kita tak fikir benda tu tak masuk dalam energy field kita. Tetapi kalau kita fikir benda tu akan datang. Sebab itu nak sebut di sini, fikiran kita, kehidupan kita. Apa kita fikir, itu jadi kehidupan kita. Dan apa yang kita fikir mula-mula menentukan emosi kita ni. Dan kita punya automatik fikiran yang datang tu bergantung pada sistem akidah dan sistem nilai kita. Jadi sebab itu dalam Fardu Ain, saya pernah dengar Dr. Nik Ruskiman sebut, Fardu Ain, kanak-kanak kita semua mesti ada sistem akidah yang betul. Beriman kepada yang 6 tu sangat penting. Yang kedua, ibadah kita mesti tahu, dan of course kita punya akhlak mesti betul. So kita nak bina insan yang dalam transformasi diri ni, kita nak transformkan orang ni dari segi akidah dia yang paling kuat, Allah, Rasul dan kiamat. Sebab orang yang beriman pada hari kiamat ni memang akan ada inner GPS yang bagus. Dia sangat accountable. Tak payah nak audit mana, tak payah. Semua dalam diri dia. Yang kedua, orang yang ibadahnya sempurna ni. Ibadah ni termasuk pada kaum wanita. Ibadah ni cara kita berpakaian, solat kita. Ni bayangkan kalau semua kaum wanita menjaga aurat, sentiasa bersedia untuk solat, jaga pergaulan. Walaupun dalam Facebook, dalam WhatsApp, dalam apa-apa pun, pergaulan kena jaga. Jangan hantar gambar bukan-bukan. Dan juga bila kita menjaga akhlak kita ni, bila akhlak kita dengan orang baik, maka orang baik dengan kita, maka timbullah harmoni masyarakat madani, semua akan timbul ni. Jadi sebab tu bila kita bercakap tentang kecerdasan emosi ni, ialah
apabila kita buat sesuatu yang kita rasa tenang, itulah benda betul. Bila kita, saya kata gini, nak tahu hidup kita ni, Nik bangun pagi, Nik tengok apa emosi ni yang pertama. Dan saya sebut last week, kaum lelaki bila bangun pegang apa dulu? Kalau pegang handphone dulu, maknanya jiwa penuh dengan handphone, WhatsApp, nak tahu kepo tentang orang. Tetapi kalau bangun terus pegang, cari tengok isteri dah bangun tahajud belum, isteri pun bangun, suami dah bangun tahajud ke belum, itu maknanya jiwa kita penuh dengan Allah. Kita bersama-sama, suami isteri jadi partners in taqwa, partners in tadarus, partner in everything. Kita tak nak kita dengan suami isteri ni hanya partner sebagai rumah tangga saja, tetapi partner dalam hubungan kita dengan Allah. Suami isteri patut paling kuat, sebab bila suami isteri, saya dengar semalam ada neighbor saya beritahu, Dr. Moya, saya tak tahu dia dengar kat mana. Bila suami isteri mengejar dunia, berebut-rebut mengejar dunia, salah seorang mesti kalah. Mana kita compete, seorang kalah kan. Berebut dunia maknanya suami nak pangkat, isteri nak pangkat, nak berebut gaji siapa banyak, berebut, mesti kalah. Tetapi kalau suami isteri berebut akhirat, insya-Allah berjumpa di syurga. Masya-Allah, sedapnya ni macam tu. Saya nak menyerulah pada semua orang, cuba lihat pasangan masing-masing, agak-agak boleh sama-sama tak jumpa kat syurga. Jadikan tujuan hidup kita bersama suami isteri, anak-anak nak masuk syurga bersama-sama. That become the vision, mission, tujuan hidup semua orang. Tidak sia-sia. Jangan sibuk nak buat organisation besar, nak bisnes besar, nak buat foundation, buat apa semua ni. Yang penting lihat wajah Allah di syurga bersama-sama keluarga kita. That has to be the one. Tu dah core matter. Saya baik. Dan kita nak maklumkan juga untuk rakan-rakan pendengar kita yang ingin berinteraksi bersama dengan Prof, boleh tembusi talian kita 0362051500 dan juga boleh hantarkan soalan-soalan anda ke Facebook IKIM FM. Dan juga apa yang kami bincangkan pada hari ini anda boleh dapatkan dalam bentuk artikel penulisan dalam berita harian pada minggu hadapan menerusi Ruangan Agama. Dan hari ini Prof, ada artikel di berita harian Ruangan Agama berkaitan dengan pengurusan masa yang kita bincang pada minggu lepas. Dan gadget boleh dapatkan dalam akhbar pada hari ini. Baik, ada soalan dari rakan Facebook kita. Prof, bagaimana cara terbaik untuk menangkis secepat mungkin jika tiba-tiba datang emosi negatif dalam pemikiran kita? Okey. Emosi apa pun negatif, kalau nak hilang, terus pandang diri, tengok cermin, syukur. Masya Allah, syukur ya Tuhanku. Saya tak minta pun semalam suruh nampakkan mata saya. Saya tak minta pun legup jantung. Tapi syukur. Dan satu lagi, pergi keluar tengok langit. Masya Allah, langit tanpa tiang. Maknanya put syukur. Lepas tu, kalau kita nak marah seseorang, satu cara baik ni apa tu ni? Orang kita nak marah tu, kita kecilkan dia jadi budak umur 5 tahun. Kita marah tak pada budak umur 5 tahun? Tak kan? Budak umur 5 tahun, bayangkan dia jadi kecil, tengok kita dengan mata pandangan, ya Allah, aku perlukan kasih sayang. Ni sebenarnya, kalau ni tengok manusia di dunia ini, perangai tak betul, marah apa, dua je isu dia. Yang pertama, saya tidak cukup disayangi. Yang kedua, saya tidak cukup baik. Manifestasi orang tak cukup baik ni apa dia? Perfectionist. Orang yang kata dia perfectionist, dia ingatkan dia bagus, sebenarnya tak bagus. Ada deep down, I'm not good enough, so I have to be perfectionist, I have to prove myself to the world. Ni ingat para pendengar dan saya, setiap kali kita kata saya ingin membuktikan kepada, habis. Once you say nak buktikan kepada, you dah dengan makhluk. Nak bukti apa? Nak suruh orang cakap apa? Nak dapat harga apa? Dan kita sebut makhluk. Dan kalau satu lagi, saya tidak disayangi enough, orang yang rasa kurang disayangi akan mencari perhatian. Kalau Facebook yang banyak-banyak teruk-teruk gambar, dan kalau orang yang make up lebih-lebih, orang yang perangai pelik-pelik, tu orang minta perhatian, orang kurang dihargai, maka ini orang kurang cukup disayangi. So kalau kita sebagai suami tengok isteri kita over ke apa-apa, pakai baju over, pelik-pelik perangai, mungkin berikan pelukan, belayan dan cakap, saya sayang anda. Dan semalam saya dengar kat mana Nabi Muhammad SAW seorang sangat romantik. Saya nak tanya semua para suami yang dekat, yang sedang dengar ni, berapa kali anda cakap anda cintakan isteri anda? Jangan tunggu hari anniversary, tunggu birthday, mengarut semua tu. Itu semua kenapa nak tunggu bermusim? Sebab tu saya kata, kita nak transformasi diri, jangan tunggu tahun baru, tak perlu. Pasal masa itu makhluk Allah. Masa atas kalender tak ada guna. Yang penting masa sekarang. Orang yang
jaya, dia gunakan masa sekarang yang dia ada untuk menentukan kehidupan dia. Sebab itu diorang kata, jangan cari diri sendiri, tapi kita create diri kita. Macam mana create diri kita? Saya seorang akidah kuat, saya ibadah mantap, saya lembut akhlak. Now you can change yourself now. So suami-suami yang kurang perhatian pada isteri, tak cakap kasih sayang, kalau isteri hantar surat cinta tak balas, isteri tulis WhatsApp cinta tak balas, dengan kawan sibuk, semua itu adalah benda aktiviti lara. Kita patut fokus pada benda yang betul. Ingat ya, I'm not good enough, I am not love enough. Dua je punca masalah manusia di dunia ini. Kita perhatikan, kita pun sama. Saya buat macam ni, mungkin saya rasa ni, mungkin masa kecil tak dihargai, mungkin masa kecil sering dikritik oleh ibu bapa, maka nak bukti kat orang. Ingat, siapa sebut bukti, delete kataan tu, reset minda kita. Saya, dan tentunya kecerdasan emosi juga akan menyumbang kepada produktiviti dan juga prestasi kerja sekali. Prof, ya? Tepat ni, you hit the nail, tepat. Sebenarnya emosi ni bukan the burning flame for our desire. Okey ni, satu saya nak tanya, kalau you wish for something dengan you desire something, wish tu apa? Nak. Desire nak sangat. Mana yang kita akan dapat? Nak sangat. Yes. Sebab bila kita ada emosi yang kuat untuk dapat sesuatu, kita akan dapat benda tu sebab kita jadi magnet pada perkara itu. Sebab itu kita kata, saya benci sangat dia, nanti dia terjadi suami kita. Jangan fokus pada, makna jangan associatekan emosi wala positif atau negatif pada benda. Sebab tu kita mesti fokuskan emosi kita, kecerdasan emosi ni, fokus emosi kasih sayang, seronok, bahagia, best pada benda yang kita nak. Benda kita tak suka, kita ignore, jangan tengok. Sebab magnet diri kita akan datangkan kepada kita apa yang kita rasa dengan emosi yang kuat. Positif atau negatif, tak apa, yang penting emosi kuat itu yang datang. So kita fokus apa kita mahu. Ya. Saya baik. Anda boleh tembus di talian kita sekali lagi 0362051500. Kita berkongsi pada rancangan tarbiyah pagi ini bersama dengan yang berbahagia Profesor Dr. Muhaya Muhammad, pakar transformasi diri. Tajuk kita hari ini transformasi diri, kecerdasan emosi. Prof dah kongsikan banyak kepada kita bagaimana untuk mengawal emosi sendiri supaya ianya melahirkan sesuatu yang positif dan akhirnya memberi kebaikan kepada diri kita. Jadi Prof, kita ada soalan dari rakan Facebook juga, mungkin agak lain daripada apa yang kita bincangkan pada hari ini. Katanya mungkin Prof dapat berkongsi pengalaman Prof sendiri bagaimana cara untuk tidak terlepas dengan tahajud. Terlepas dengan tahajud? Solat tahajud. Oh, solat tahajud. Oh, tak terlepas. Apa-apa ni kita ada minda sedar, minda bawah sedar. Okey, minda bawah sedar kita unconscious mind yang jalankan jantung kita. Dan saya pernah masa saya kecil, ayah saya ajar. Tapi itulah masa tu orang dulu punya pandai ya. Dia buat apa ni? Dia ambil tangan macam ni, cakap macam mikrofon kat tangan. Saya nak bangun pukul berapa, saya nak bangun pukul berapa. Lepas tu dia ambil tu, tahu kat telinga. Subhanallah, memang jaga. Itu masa saya kecil dulu. Sekarang ni kita niat dan kita bercakap pada diri kita, saya nak bangun pukul berapa untuk buat apa, dan sebelum tidur kita bayangkan kita solat tahajud tu. InsyaAllah 5 minit sebelum alarm kita akan terjaga. Dan kadang-kadang kita jaga ni tapi syaitan kencing kita punya telinga kan. Apa kita buat? Bila kita jaga je, kita nak tidur balik, kita cakap dia, don't go back to sleep, don't go back to sleep, don't go back. Kita cakap pula, kita dah tahu dah syaitan nak kacau kan. Jangan tidur, nanti bangun, lompat bangun. Bangun, lepas tu kita tahu ni, berjaga sebut Allah, 3 ikatan kan kepala kita ni tahajud ni. Jaga je, pertama 1 ikatan buang, sebut nama Allah, 2 ikatan buang, ambil wuduk, 3 ikatan buang. So kalau kita tak tahajud, bayangkan berapa banyak simpulan yang syaitan ikat. Sebab itu kita ni makin tua, kalau tak pernah tahajud, makin tua makin tak elok perangai. Sebab ikatan syaitan setiap malam tu syaitan buat pada kita. Allahuakbar. Saya baik, kita raikan soalan dari rakan pendengar kita di talian ketika ini. Assalamualaikum, siapa di sana? Teruskan dengan soalan anda. Waalaikumsalam. Saya Puan Fauzia daripada Bangi. Ya, teruskan. Soalan saya. Ya. Okey, saya nak tanya kepada Prof Muhaya. Ya. Berkaitan dengan bagaimana kita nak menghadapi kehidupan ini. Ya. Bila mana sampai pada waktu akhir kita akan berjaya di akhirat. Maksudnya sekarang ni di dunia dan kemudian nanti di akhirat. Di mana nanti kita ada kekuatan dalam menghadapi kehidupan
di mana kata-kata orang tidak menentukan tindakan kita. Ya, betul. Maksudnya kita menentukan kehidupan kita, bukan kata-kata orang, kerana ada tahap-tahap di mana kata-kata ataupun bila kita memikirkan apa yang orang suka ataupun ni, dia akan mengganggu apakah tujuan kita untuk sampai ke akhirat nanti. Tepat. Kekuatan untuk kita bentuk. Terima kasih. Terima kasih. Very good. Salam. Okey, saya nak introducekan benda ni. Pertama, apa kita buat, kita mesti ada tujuan. Nombor 2, kita ada konsep. Nombor 3, kita ada fokus. Okey. Tujuan, bila kita hidup ni, tujuan kita untuk mencari redha Allah. So, tuliskan kata-kata tu. Hidup saya untuk redha Allah, bebas daripada penghargaan manusia. Laminate, taruh dekat cermin mana-mana. Mana kita pergi, dalam kereta, dalam phone kita, profile kita, tak payah taruh gambar kita lah. Taruh kata-kata yang bagus. Okay, number 1. Number 2, konsep. Konsep hidup kita ni sebenarnya untuk memberi manfaat. Konsep kita menjadi hamba Allah supaya kita memang bertanggungjawab menjadi hamba Allah, buat apa yang Tuhan suruh. Dan yang kedua, konsep kita beri manfaat sebagai seorang yang memberi kebaikan dengan ilmu yang kita ada. Sebab tu kita ada rajin. Emosi kita nak beri orang saja, maka kita jadi orang yang rajin belajar, supaya bila kita belajar, lagi banyak ilmu kita dapat, lagi banyak manfaat. Ingat tu, lagi banyak ilmu saya, lagi banyak manfaat. Lagi banyak manfaat, lagi Allah sayang. Maknanya fokus kita Allah. Dan fokus kita, bila kita buat sesuatu ni, fokus kita redha Allah, bukan, tujuan kita untuk husnul khatimah. Konsep kita beri manfaat, fokus kita untuk redha Allah, bukan penghargaan manusia. Dan bila kita dapat orang kata-kata negatif tu, kita jangan ambil benda negatif. Kita kata apa? Oh, orang kata saya tu feedback sebenarnya. Saya sedang dapat feedback. Allah izinkan orang tu kata pada saya untuk saya tahu benda tu supaya saya berubah. Senang aja. Dan ingat, kita ni, kita didik hati kita sampai bila orang puji, kita tak suka. Bila orang keji, kita tak marah. Dan baru ni saya dengar pula Dr. Zul Al-Bakri kat YouTube. Saya nak cadangkan, kita ni tolonglah buka YouTube yang bagus-bagus. Ya, jangan rugi masa benda yang negatif. Dia kata 2 jenis manusia yang terima pujian. Satu, orang yang zuhud, bila orang puji dia tak selesa. Kalau kita tak selesa orang puji kita, maknanya kita masih sibuk dengan makhluk. Tetapi orang arifin billah, orang yang ma'rifatullah, bila orang puji, dia bersyukur dan suka, sebab itulah caranya Allah nak beritahu dia apa yang dia buat tu betul. Subhanallah. Lega ni dengan macam tu. Because kadang-kadang bahaya bagi orang yang berjaya ni, terlampau banyak pujian, takut kena ain mata dan sebagainya. Sebab tu kita nak puji orang, jangan puji, mesti kata Masya Allah. Dan kita pun mesti cakap ini kurniaan pada Allah. Hadha min fadli Rabbi. Kata macam tu. Saya baik. Kita raikan soalan yang berikutnya dari rakan pendengar kita berada di talian ketika ini. Assalamualaikum, siapa di sana? Hello. Ya, teruskan, siapa di sana? Hello, teruskan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, teruskan. Prof. Ya. Ni saya dari Kuantan ni. Teruskan. Nak tanya masalah anak saya lah kan. Teruskan. Saya ni bawa anak umur 6 tahun sampai 11 tahun. Sekarang ke masjid. Tapi kalau dia dah sembahyang, dia akan laungkan, dia kata takbir Allahu Akbar. Mari kita sokong perjuangan Islam, jangan jadi orang munafik. Jadi ada jemaah sebagian, dia tak setuju apa yang anak saya lapaskan itu. Lepas tu dia ketuk kepala anak saya sampai orang serang mak dia kat rumah. Apa pandangan Prof orang yang macam ini? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Anak dia 6 hingga anak dia kata Allahu Akbar, saya sokong dia laungkan azan. Dia azan. Dan menyebut perkataan itulah sebelum melaungkan azan tu. Sebelum melaungkan azan. Payah juga ni kita tak tahu konteks yang macam mana. Tapi macam ni lah, apa kata kita jadi macam saya kata emosi kasih sayang. Bila penuh kasih sayang, bila kita tengok orang yang pergi pukul ketuk anak kita tu, dia ada 2 jenis, 2 tahap manusia lah. Sama ada kita memaafkan ataupun kita balas dendam. Kita ada hak, kalau orang pukul boleh pukul balik kan. Tetapi kalau kita pandang orang yang buat tu dengan penuh kasih sayang dan mungkin rasa, kita kata apa,
Masya Allah, mungkin dia tak tahu sangat. Jadi kita elakkan daripada menghukum orang. Sebaliknya kita ambil iktibar, mungkin kita pun tengok yang anak kita buat tu agaknya orang lain buat tak macam tu. Adakah satu yang patut disebut dekat masjid macam tu? Kalau orang lain tak selesa. Jadi mungkin kata-kata macam ni lebih baik dikatakan oleh seorang ustaz yang mengajar dan sebagainya. Sebab kanak-kanak 6 tahun ni, dia belum, 6 tahun terutamanya belum ada akal lagi. Mungkin dia cakap tak berapa, jadi sebab tu kita kena jaga akhlak kita dalam masjid. Kalau boleh kita sebut apa yang Allah suka, dan mungkin kata-kata saya menyokong agama Allah tu bagus. Tetapi kalau apa yang kita cakap tu mengeruhkan suasana kejiranan, apa kata kita ambil cara hikmah. Dan jangan ada dendam, jangan sampai pukul dan sebagainya. Dan yakinilah apa saja masalah kita lalui, penyelesai utama kasih sayang. Saya, dan sementara itu juga mungkin dapat berdoa meminta bimbingan daripada Allah SWT juga, kan? Prof, ya. Baik, kita raikan soalan yang berikutnya dari rakan pendengar kita di talian ketika ini. Assalamualaikum, siapa di sana? Baik, dan soalan dari rakan Facebook juga, Prof, ya. Sebagai manusia kita tidak lari dari melakukan kesilapan. Bagaimana kita hendak mendidik hati, jiwa, emosi agar sentiasa tidak melakukan kezaliman kepada diri sendiri? Okey, tu saya kata tadi, masalah manusia ni dua. I am not good enough, saya tidak baik, dan saya tidak cukup disayangi. Dan kalau kita perhatikan, kebanyakan daripada kita, mungkin generasi umur 40-50 tahun sekarang, kebanyakan generasi kita dulu, ibu bapa mendidik kita dengan lebih kepada, kalau Edward de Bono thinking heads tu dia panggil, dia pakai white and black. Mana banyak negatif, banyak punishing, banyak takut. Maknanya dulu kita belajar, nanti kalau tak belajar, tak pas, miskin nak kerja apa. So kita dimotivasikan dengan takut, maknanya lower level, bukan dengan belajar nanti beri manfaat, nanti Allah sayang, masuk syurga, lihat wajah Allah. We don't go like that. Jadi disebabkan kita mesti maafkan ibu bapa kita, sebab mereka bertindak setakat mana umur mereka atau ilmu yang kita tahu. Sebab tu orang yang bijak, kita jangan live in the past. Kalau kita kata saya jadi macam ni pasal mak ayah saya macam tu, kita macam gali kubur lah kisah lama. Tak mau macam tu. So bila kita tak nak menzalimi orang yang image diri dia sangat negatif, kalau mak ayah dia suka kritik, dia kata engkau tak guna dan sebagainya, maka image diri dia negatif, maka dia akan melihat diri dia tak bagus, nampak orang, sebab kita nampak orang ni macam sama mana nampak diri kita. Kalau dalam kita ni keladak, nampak orang semua keladak. Sebab itu hidup luar tu cermin dalaman kita. Jadi saya nak ajar satu senaman. Senaman cermin. Kita pergi kat cermin, tengok diri kita. Boleh tak kita tenung diri kita dalam cermin? Kalau kita tak boleh tenung diri kita, kan ada orang nak ambil gambar, dia tak suka tengok gambar dia. Itu tanda-tanda orang tak suka diri dia. Dan kalau orang tak suka duduk sorang-sorang, tanda tak suka diri dia. Sebab kita tak akan duduk dengan orang yang kita tak suka. So kalau kita tak duduk sorang-sorang, tak ada renung diri, bercakap diri sendiri, bercakap Allah tak boleh, maknanya kita tak suka diri kita. So senaman cermin ni, kita tengok diri kita, panggil nama kita dan sebut. Katakanlah nama Fatimah. Fatimah, saya sayang awak. Kita sedang bercakap pada roh kita sebenarnya. Saya minta maaf kalau selama ini secara sengaja atau tak sengaja saya melakukan sesuatu yang merosakkan diri awak. Minta maaf. Terima kasih banyak-banyak. Maknanya setiap hari kita akan cakap apa pada diri kita? Saya sayang awak. Saya minta maaf dengan awak. Terima kasih. Macam mana roh kita, badan kita ni berapa tahun inilah menjalani hari-hari ni yang Allah beri pada kita sementara ini, itulah kita mesti hargai. So bila kita cakap yang baik-baik pada diri kita, kita memaafkan diri kita. Mungkin kita buat silap dulu, jangan kritik diri kita, maka pelan-pelan kita sayangi diri kita. Bila kita mula sayang diri kita, orang pun akan sayang kita, dan kita akan sayang orang, dan kita akan sayang diri kita lagi kalau kita sayang pada Allah dan cari cinta Allah dan Rasul. Saya baik, kita raikan soalan seterusnya. Minta pendapat Prof bagaimana untuk berhadapan dengan suami yang ego dan sentiasa marah walaupun hal yang kecil dan tidak menerima pendapat isteri. Okey, yang pertama, tak boleh nafikan orang lelaki memang mereka ketua, Allah dah jadikan, sebab tu mesti ada ego sedikit. Tetapi saya nak cakap macam ni, tanda-tanda suami yang kurang keyakinan diri, suka marah, cakap suka nak betul, panas baran,
Sebab orang yang marah pada diri dia akan marah pada orang lain. Kemarahan hanya keluar daripada hati yang marah. Sebab itu kalau kita ni pemarah, berarti kita marah, ada banyak kemarahan. So kita kena identify kemarahan kita tu pasal orang lain ke, pasal diri kita ke, pasal masa lepas ke. Sebab itu saya kata orang yang tenang ialah orang yang memaafkan semua orang sebelum dia tidur. Bila kita maafkan semua orang ni, tak ada marah dengan orang, so dah buang kemarahan, buang racun, spiritual detoxification. Yang kedua, kita marah tak diri kita. Mungkin kita buat silap, kita bertaubat, so okay, kita dah clean slate. Jadi kalau siapa-siapa yang suami pemarah, maknanya suami tu dia rasa image diri negatif, dia rasa rendah diri, maka kita sebagai isteri wajib menghargai suami. Lihat suami dengan kasih sayang, dan bila kita tak bersama dengan dia, bayangkan muka dia tengah best dengan senyum, cakap, bang, I love you very much, you cakap dengan dia, cakap, roh dia akan rasa. Dan bila kita hargai, baru tadi motivasi pagi Ustaz Haryanto, suami isteri tolong puji memuji. In fact dia kata kalau bohong pun tak apa, kalau masak sedap, bohong pun tak apa, pasal menjaga hati isteri. Sebab tu apa kata kita mulakan puji suami. Tapi saya pernah dengar kawan saya tu, dia hari-hari puji suami dia handsome, suami tak pernah puji dia, sedangkan isteri dia sangat cantik. Jadi orang yang payah puji sebab dia kurang harga diri. Orang yang suka memuji sebab dia banyak harga diri. Air penuh dia suka tumpah kat orang. Tetapi orang yang kurang harga diri ingin dipuji saja, tak nak puji orang. Again, it's about I'm not good enough. Dua perkara, ingat, kita semua orang dengar ni, cuba tanya, apakah masalah saya ni? Adakah saya tak cukup baik, maka saya perfectionist? Ataupun adakah saya ni kurang disayangi, maka saya buat over supaya cari perhatian? Dua saja. Tengok Facebook profile kita ini, tengok gadget kita ini, apa kita tulis. Kalau tulis macam bajet bagus, maknanya kita rasa kita not good enough, maka nak tunjuk bagus. Kalau kita cari perhatian, kita tak disayangi enough, maka kita nak orang sayang kita. Cuba audit diri saya. Dan Prof, betul Prof cakapkan tadi kan, orang yang marah ni kadang-kadang dia bukan marah pada orang lain juga, tapi marah kepada diri sendiri. Betul. Jadi dia tak belajar memaafkan. Sebab itu saya kata senaman cermin, tolong buat. Dan selalunya orang yang marah diri dia pasal dia merosakkan diri dia, maka dia buat aktiviti tak baik. Dan orang marah ni sebab dia banyak dosa. Sebab itu saya kata nak tanya berapa orang daripada kita jadikan taubat, istighfar, penghulu taubat, Allahumma anta rabbi la ilaha itu, jadikan amalan dan selawat. Saya pernah dengar hadis yang kata kalau siapa selawat aja, maka memang Allah akan ampunkan dosa dan hati akan tenang. Selawat, banyakkan selawat. InsyaAllah lah hati tenang tu macam kuranglah marah. Macam Jumaat ini saya dengar ustaz tu kata kalau kita selawat, terus selawat kita tu sampai ke Rasulullah SAW. Kita kata assalamualaikum ya Rasulullah, salam terus. Terus. Dan satu lagi berkaitan dengan suami yang suka menonton berita, kurang kepada ilmu, bagaimana nak macam nak menasihati ke ataupun nak menyantuni suami macam ni? Macam ni kita mesti faham dia. Macam saya doktor yang kita orang ni, saya kalau apa-apa saya pergi pada diagnosis, root cause. Apakah kumannya? Baik, orang suka tengok berita ialah orang suka tengok orang, tak suka lihat diri. So mereka lebih suka menyibukkan diri, membuat aktiviti lara, sebab tak ada hidayah dan ilmu. Dia rasa bila dia tengok orang negatif, orang tu teruk lah, bila dia terukkan orang, dia rasa dia baik. Basically orang yang inferior, tidak ada harga diri. Dia suka nak cari kesilapan orang. Dan kita tahu berita memang cari salah orang, jarang berita puji orang. Tapi kalau majlis ilmu ialah orang yang dia tahu diri dia tak bagus. Sebab tu orang yang bagus ni, dia tahu dia tak tahu. Orang yang bahaya ni, dia tak tahu dia tak tahu. Orang tu orang tengok berita. Orang yang bagus, dia tahu apa dia tak tahu, maka dia akan cari majlis ilmu. So bila kita diagnose suami kita macam tu, mungkin inferiority dia banyak, kurang harga diri, kurang ilmu, kurang kesedaran, maka kita sebagai isteri, apa kata kita hargai, sebut semua kebaikan dia. Maka dia akan sebut macam ni dah. Kalau segi media, saya pernah dengar seorang media expert kata sesuatu benda tu mesti 13 kali baru nampak awareness. So kita puji suami kita all the time, tak tahu dah 13 tahun 13 bulan puji sampai dia aware.
Dia pun kata actually you pun baik juga, you ni suka majlis ilmu, you tegurlah I. Ataupun kita boleh kata, abang boleh tak you tegur I apa I silap, maka dia akan tegur, minta kita tegur dia. Ataupun kita kata, bang berapa markah I sebagai isteri hari ni. Dia akan tanya berapa markah I sebagai suami. Itu kita buka komunikasi. Bila kita buka komunikasi, bermulalah kejayaan ni. Sebab kualiti kehidupan kita bergantung pada kualiti komunikasi kita. Dan tengok orang yang bermasalah pasal tak bercakap. Jadi suami-suami yang berat mulut tu tolong bercakap. Kalau tak boleh bercakap, guna WhatsApp ataupun SMS. Dan saya nak seru pula siapa orang yang ada handphone semua tu, cuba anda audit, anda type SMS pada staff atau kawan mana panjang, itu atau pada isteri anda. Kalau kurang pada isteri, lebih pada kawan, anda kejam. Ayat power untuk suami kadang-kadang saya sebut ayat kejam. Macam saya pernah sebut ayat power, bila saya cakap tu orang kata Prof power. Suami yang tak ada niat nak bawa isteri ke syurga, sia-sia hidup. Sekarang saya nak sebut suami yang melayani kawan dan rakan pejabat lebih pada isteri, kejam. Tak ikut sunnah bagi Nabi Muhammad SAW. Baik, itu dia satu saya kira peringatan juga untuk para suami dan isteri. Betul, kita pun sama, isteri pun. Siapa yang lebih melayani kawan di WhatsApp, kawan di pejabat lebih pada suami, bersolek lebih di luar daripada dengan suami, itu pun kejam. Ingat perkataan kejam. Pasal saya pernah dengar Ustaz Faru kata, orang yang buat baik pada orang buat baik fitrah, orang yang buat jahat pada orang buat jahat dendam. Orang buat jahat kepada orang buat baik pada kita kejam. Orang yang buat baik pada orang yang buat jahat pada kita sunnah. Masya Allah. Jadi para isteri, kalau suami kita buat tak sepatutnya, kita sabar sebagai sunnah. Tetapi ingat, suami yang kejam pada isteri, yang buat sunnah pada dia, bersedialah menerima balasan selagi anda tidak bertaubat. Saya baik. Dan kita ada seminit saja lagi Prof. Mungkin sebagai kesimpulan perkongsian kita. Terima kasih. Bagi kecerdasan emosi, yang pertama, untuk cerdas mesti ada ilmu. Yang kedua, mesti kita amal. Yang ketiga, mesti istiqamah, dan kita ajar apa ilmu kita ada pada orang-orang di dalam circle of influence kita. Dan kalau boleh, kita jadikan emosi yang kita ada hanya kesyukuran, kasih sayang, hormat, murah hati dan ceria. Dan banyakkan senyum. Saya dah sebut beberapa kali dah, muka ahli syurga senyum ni. So kalau kita payah senyum, audit diri kita, kat mana kita nak pergi. Wallahualam. Saya minta maaf, hari ni saya agak tegas, sebab saya nak tekankan bahawa emosi ini adalah segala-galanya. Jangan hanya menuduh wanita emosional. Bila wanita itu emosional, maknanya ada yang tersirat dalam hati dia. Dan bagi suami-suami yang isteri emosional, tolong masuk dalam hati isteri, cuba fahami, dan cubalah layan isteri dan suami anda macam kita mula-mula berkahwin dulu. Dan minta maaf kepada para ulama kalau saya tersilap, dan juga para ada orang tua pada saya, minta maaf kalau saya macam pandai sangat lebih pada anda semua. Dan pada orang muda pada saya, minta maaf macam ni, minta maaf ini apa-apa. Dan saya doakan kita semua pada hari penghulu hari ini, kita sentiasa niat untuk lebih baik daripada semalam. Amin, insyaAllah. Terima kasih banyak Prof bersama kita pada hari ini, perkongsian buah mutiara ilmu yang cukup bermanfaat. InsyaAllah mudah-mudahan memberi kebaikan dan juga keberkatan kepada kita. Sehingga kita bertemu lagi dalam pertemuan lain Prof ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.